Baik, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita tengok GBP USD di mana ada setup semalam. Di mana setup itu memang padu dan setup tu memang menjadi. Jadi kalau kita nak tengok setup GBP USD semalam, semalam ada news semalam berapa hari bulan semalam 20 hari bulan. Malam waktu Malaysia pukul 10 ke. Aku tak ingat lah pukul 10 ke pukul 9.30 ke, tapi ada news. Ya, serentak juga dengan gold semalam. Tapi tak apa, hari ini kita nak cerita tentang GBP USD di mana kita melihat kawasan buy yang berlaku pada semalam. Jadi kalau kita tengok dekat dalam M30 yang aku buka sekarang, kita lihat di sini ada kawasan apa. Kawasan ni telah di breakout kalau kau tengok ada support 1, support 2, support 3, lepas tu ada double maru kat sini. Ada resistance shadow belakang tu, lepas tu ada QMTR buy. So kawasan ni dia dah cuba 2-3 kali untuk tembus membuat support yang paling banyak, antaranya lebih kurang dalam 4 support yang telah berlaku, tetapi tak berjaya tembus. Jadi apa yang kita boleh lihat, kita zoom lebih dekat, kita buka dalam M15 di mana kita akan lihat secara detail apa yang berlaku di dalam kawasan ini. So kita nampak M15 dekat sini adalah rally base rally, di belakang adalah kawasan resistance dan ada higher high, lepas tu ada resistance left dengan resistance right. Okey, just aku betulkan sikit trend line tersebut letak di sini. Memanglah kalau dia terlajak tu normal, shadow tu normal. So kita ambil kawasan yang tepat sahaja untuk dapatkan point, untuk dapatkan kawasan untuk kita entry. So di sini aku tulislah, sini kita nampak ada higher high. Kawasan sini ada higher high di mana dia telah terbentuknya higher high waktu sejarah dia yang berlaku lah. Dia pernah membuat ataupun pernah membuat satu manipulasi lah. Di sini kita akan nampak ada right resistance. Right resistance RR dengan left resistance. Okey, nanti kita tulis. Di sini telah berlakunya QMTR. Dekat dalamnya ada right left resistance. Right resistance. Silap, terbalik. Tak apa. Kita tulis je, nanti kita pindahkan je. Mudah je. Right resistance pindah sini, left resistance pindah sini. So dia ada kiri dan kanan. Dalam ni kalau kau tengok betul-betul dia ada kat dalam tu. Kemudian ada rally base rally. Kalau kita buka M30 dia double maru king. Lebih kurang begitu. Kawasan double maru. So dekat sinilah kita nak tunggu zone price datang balik masuk dan kita entry buy. So stop loss lebih kurang berapa sini? Kalau kau tengok stop loss lebih kurang berapa? Paling kecil halus 4 pip, 6 pip saja. Halus Lepas tu price bergerak ke atas sebanyak berapa? 90 pip dekat 100 pip. Cukuplah dapat 90 pip, 100 pip pun dah berbaloi. So kat sini kita nampak ada kawasan king. So aku tulis kat sini ada rally base rally RBR sama dengan RBR, lepas tu double maru kalau dekat time frame besar. Lepas tu dia adalah kawasan king. So ini adalah kawasan king di mana kita boleh tunggu dan entry di sini. Kawasan ni. So apa yang berlaku adalah price naik ke atas. Nampak price naik ke atas. So ini dekat dalam M15, kita tengok M30. Untuk kita menjangkakan price dia kenapa berhenti di atas ni, kau kena tengok belakang. Just kau letak horizontal line, kau letak tinggalkan dekat hujung shadow ni. Sebab ni kawasan dia pernah sentuh. So kalau kau nak tahu apa-apa, kau kena tengok dekat dalam tengah-tengah ni. Kawasan ni aku birukan. Di dalam ni mesti ada sesuatu yang tersorok. Kawasan biru ni Di sini kalau kau buka dalam M15, kau akan perasan dekat situ adalah kawasan double maru king. Di sini ada double maru DM king lah aku tulis. So bila dah ada DM king, so dia kawasan ni kuat lah DM king. Dan price turun secara perlahan-lahan, tetapi kita tak tahulah kekuatan turun tu bagaimana. Sebab kau kena melalui direction time frame yang besar, baru kau faham. So ini saja yang aku nak kongsikan tentang QMTR atau buy kat sini. Telah pun berlaku dan kalau kau perasan dekat sini dia cuba buat banyak fake out. Fake out ni mungkinlah dia akan price turun balik ke bawah, mungkin melepasi kawasan garisan biru.
S1, S2, S3, S4. Dia dah buat banyak kawasan dia dah buat fake out. Dia cuba 4 kali lebih kurang. Dia dah cipta support kat situ. So ini saja perkongsian yang aku boleh share. So kalau kata nak tengok direction dia ke mana, kau just buka time frame yang lebih besar, terutamanya kau buka daily. Kau akan lihat dekat dalam daily, kawasan ni adalah kawasan QM penurunan. Sebab apa? Sebab dia telah mencipta new lower low di dalam zone tersebut. Di sini lower low. So maybe lah kemungkinan besar price boleh pergi ke bawah lagi. Mungkin ke sini last kawasan ni lah, ujung sini. Kemudian tak tahulah dia ke mana. So ini anggapan just aku sharing. Kau tak perlu ikut 100%. Okey, baik. Assalamualaikum dan jumpa lagi.